itu tidak membayar zakat. Ini pengalaman lah tuan-tuan sekalian, sharing. Tahun ini genap 2 hari bulan 2 tahun 2026, genap saya berkhidmat di Jabatan Mufti 29 tahun. Jadi pengalaman tu banyak. Ini nak sharing, kata orang putih, sharing is caring. Tuan-tuan sekalian, ramai di kalangan umat Islam kita dalam bab ibadat guna kudrat kita, ramai boleh buat. Tetapi bila sampai ibadat guna harta, ramai orang tarik handbrake. Maksudnya dia cuak, dia ada perasaan bakhil dan kedekut. Contoh, tak nak keluar zakat. Di Perak kita telah, tuan-tuan, ialah sementara hari itu almarhum Tan Sri Harusani sakit hampir 4-5 tahun. Beliau ada tetapi tak boleh pergi pejabat, sehinggalah beliau meninggal dunia tahun 2021 kalau tak salah. Sehinggalah tuanku titah saya untuk dipanggil menanggung kerja. Termasuklah terbaru, Datuk Seri Wan Zahidi pun tamat 31 Disember. Beliau tamat sebenarnya kontrak bulan Ogos lepas, tetapi tuanku titah hingga akhir tahun. Maka beliau berhenti 31 Ogos dan saya diminta oleh SS untuk tanggung kerja Mufti. Sementara kita menunggu Mufti yang baru. Tuan-tuan, kita doa sama-sama supaya Allah menghantar kepada negeri Perak ini seorang mufti yang mampu untuk memberikan kebaikan untuk Islam dan umat Islam. Tak kira siapalah datang daripada mana. Ketika Tan Sri Harusani dulu dia sakit, saya menanggung kerja, saya tengok balik fatwa-fatwa lepas. Rupa-rupanya ada satu fatwa, Perak satu-satunya negeri yang tidak mewajibkan zakat pendapatan dan zakat perolehan. Dan saya bawa ke musyawarah fatwa untuk dibincang semula. Kerana apa, tuan-tuan sekalian? Kerana orang miskin, orang fakir, orang yang mengidap hemodialisis. Tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, banyak duit zakat kita di Perak ni habis di mana? Untuk membiayai fakir dan miskin. Itu portion paling banyak. Keduanya adalah untuk pembelajaran anak-anak di Mesir, di Jordan, di Indonesia. Dan satu lagi hemodialisis lah. Sakit buah pinggang, terpaksa hemodialisis seminggu 3 kali. Dan sekali seorang itu mendapat bantuan majlis, tak boleh berhenti. Kalau berhenti dia mati. Kena sampai habis. Itu antara yang inilah. Maka saya minta semua jawatan fatwa bincang balik sebagainya. Alhamdulillah, akhirnya dipersetujui zakat pendapatan dan zakat perolehan wajib di negeri Perak. Dan diwartakan zaman Datuk Seri Wan Zahidi lah. Dah diwartakan. Dan bermula dengan penjawat awam. Di sini baru kita nampak karakter masyarakat. Penjawat awam dulu, bukan orang lain. Penjawat awam dulu. Maka ada yang membandingkan zakat pendapatan perolehan ini macam income tax. Selagi boleh ditolak. Saya kata, ini pada staf kami sendiri, saya kata zakat ni tak sama dengan income tax. Zakat ni adalah kewajipan agama.
dan ia lebih utama daripada income tax ni, dan ia termasuk dalam rukun Islam yang ketiga ni. Berimanlah, yakinlah kita bayar zakat, kalaupun terlebih kita tidak akan miskin, Allah akan ganti balik dengan yang lebih baik. Tapi ingat, kalau sekiranya kita tak bayar zakat atau kita terkurang, kita tidak akan bahagia nanti di akhirat. Jadi itu tuan-tuan sekalian. Ini kita tak robek lagi, kita tak selak lagi dalam kehidupan orang awam. Dalam bab harta, ramai orang tewas. Ramai orang tewas. Pergi haji, pergi umrah banyak kali, tapi harta pusaka dicekuh seorang-seorang. Ramai tuan-tuan sekalian. Oleh kerana dia itu abang sulung dan dinamakan sebagai, bukannya orang bagi dia bagi pemegang amanah sahaja, tapi dikaut habis tuan-tuan. Ini bab harta. Rasanya betul lah, bukan betul lah, memang betul lah Nabi SAW ketika dalam menggambarkan tentang fitnah harta pada kita ni, pada diri kita ni, sehingga Nabi sebut dalam hadis yang tuan-tuan selalu dengar, la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Kaki anak Adam itu tidak boleh berganjak di padang mahsyar kelak sehingga ditanya 4 perkara. Pertama, tentang umurnya. Kedua, tentang waktu mudanya dulu. Ketiga, tentang ilmunya. 3 perkara ini ditanya satu hala sahaja. Tapi yang keempat, an malihi, tentang harta. Tentang harta ini Allah tanya 2 hala. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Bab harta ditanya 2 hala. Dari mana dia dapat, ke arah mana dia belanjakan. Dua-dua kena lulus, kena bersih. Bab harta ramai tewas tuan-tuan sekalian. 2-3 hari ini bab harta lah juga tuan-tuan sekalian. Kontrak itu, kontrak ini, pembekalan makanan, kontrak katan tentera, macam-macam. Itu bab apa tuan-tuan? Bukan bab harta. Bab harta. Dulu-dulu lagi dahsyat bila pengurusan masjid tidak dipantau betul-betul. Jawatan kuasa sebebas-bebasnya buat projek yang bukan-bukan. Bila mesyuarat jawatan kuasa masjid, agenda kewangan paling laju diluluskan sebab orang tak faham. Yang faham pula ambil kesempatan, panggil kontraktor-kontraktor yang dia kenal, yang dia faham, yang dia. Kadang-kadang pembaziran berlaku. Masjid tak perlu dekorasi-dekorasi itu, tapi buat juga. Sebab aku kepimpinan baru, mesti buat perbezaan daripada yang dulu-dulu. Perbezaan perlu dibuat pada konten masjid, bukan hanya pada luaran masjid. Itu dulu-dulu punyalah, sekarang dah okey dah, insya-Allah. Sekarang dah okey. Dulu-dulu. Tentu sekali ini cerita bab harta. Jadi baru kita dah masuk. Antara yang jadi sebab ini adalah tamak, sehingga tidak mahu membayar zakat. Tuan-tuan, buku ini Al-Kabair ini Imam Az-Zahabi ini, dari sudut metodologi penulisan dia mesti memulakan satu tajuk itu dengan bawa ayat Quran, kemudian bawa hadis-hadis sahih, kemudian barulah di bawah hadis-hadis ada di sana hadis yang dhaif, kemudian di bawah hikayat-hikayat kisah. Itu aturan metodologi dalam kitab ini. Makna kata,
Kalau kita hilangkan cerita-cerita hikayat, hadis-hadis dhaif pun masih valid tajuk ini untuk kita bicarakan. Sebab hujah utamanya adalah dimulakan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tuan-tuan, sementara kita baca bab zakat ini, tuan-tuan redung balik. Reta tuan-tuan Nuh dekat bank, paling tidak ada 3 saya rasa tuan-tuan ni bank. Tanda tahu sikit, ini sikit, ini sikit. Wajib keluarkan zakat setahun sekali, cukup haul, kumpul semua. Jangan cari helah. Contohnya helah ni adalah bank A 10,000, bank B 30,000, bank C 20,000. Nisab sekarang ini lebih kurang 30,000 lebih, kalau tak salah lah, 30,000 lebih nisab dia. Kalau dikira nisab, tiga-tiga ni tak wajib zakat. Sebab ini 10,000, ini 30,000, ini 20,000. Itu ngelat namanya. Bila kita nak taksirkan zakat, kena himpun semua tu, 10, 30, 40, campur 20, 50,000 bayar zakat. Tapi jangan rasa kedekut. Zakat hanya 2.5% saja. 2.5%. Tabung haji tahun ini mengisytiharkan dividen, kalau tak salah lah, 3.5% selepas ditolak zakat. Selepas ditolak zakat. Tabung haji tuan-tuan sudah dibayar zakat. Zakat khultah namanya. Zakat khultah ni tuan-tuan sekalian ialah kalau kita bela kambing. Bela kambing seorang 20 ekor, seorang 30 ekor, seorang 10 ekor. Kalau kira seorang-seorang tak wajib zakat. Tapi nak juga dapat barakah zakat itu, kita himpun semua. Kita bayar secara khultah dipanggil, kita himpun semua, campur-campur lebih daripada 40 ekor contohnya. Itu yang dia amalkan dalam tabung haji. Terbaru kami keluarkan fatwa, bukan fatwa, keputusan jawatankuasa fatwa berkaitan dengan zakat ASN ataupun PNB. Dulu-dulu jadi terusi, tapi sekarang sudah ada syariah board dia dan sudah dipastikan yang unsur-unsur syubhat itu semakin lama semakin dinipiskan, dikurangkan. Kalau tuan-tuan beli saham PNB, Permodalan Nasional Berhad, saya tak ada apa-apa kepentingan, terus kan saya bukan ahli lembaga pengarah, tak ada. Cuma nak cerita hukum. Tuan-tuan beli saham ASN apa semua-semua itulah, saya tak ada tuan-tuan sekalian. Ada yang beli RM1, bila-bila nanti jual RM1 juga. Ada yang beli dan jual ikut naik turun 1 unit. Cara keluarkan zakat berbeza. Yang kita beli yang berbeza-beza harga nanti 1 unit tu, ada kala dia naik, ada kala dia turun. Bila naik jual balik, itu meniaga saham, itu kena zakat modal dan juga keuntungan. Tapi kalau beli yang harga dia statik, hari ni beli RM1, kalau kita nak jual balik 10 tahun akan datang pun RM1 juga. Yang itu kita langgan, kita beli bukan sebab nak jual beli unit tu, tapi kita nak keuntungan yang diniagakan. Yang itu wajib keluar zakat mustaghallatnya, keuntungannya sahaja. Kiasnya ialah seperti tuan-tuan ada rumah sewa. Sesuai sangatlah saya cerita rumah sewa, sebab tuan-tuan belah maju ni pakai ada belaka ni apa semua sewa, 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu ni. Rumah sewa kita bila nak keluar zakatnya bila? Setahun. Atas apa nak keluar zakat? Sewa yang kita dapat, bukan rumah. Harga rumah tu. Harga rumah tu barangkali naik tiap-tiap tahun, harga tanah dia naik.
tak wajib keluarkan zakat, sebab kita gunakan rumah itu untuk mendapatkan pendapatan sewa. Yang wajib keluar zakat sewa tu, kecuali tuan-tuan memang meniaga rumah. Jadi rumah itu menjadi harta perniagaan. Itu contohlah tuan-tuan sekalian yang perlu difaham, sebab nanti takut kita terlepas daripada kewajipan mengeluarkan zakat. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat pertama yang didatangkan oleh pengarang surah Ali Imran ayat 180. Surah Ali Imran ayat 180. Tuan, ini terjemahan dia, saya bacakan yang teks Arab dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sengaja saya bacakan Arabnya sebab di sana ada perkataan yang tuan-tuan dengar, tuan-tuan faham, sebab orang Melayu kita pun pakai. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna. Yabkhalun itu bakhil. Kita pun pinjam perkataan bakhil, itu perkataan Quran, sehingga menjadi satu watak haji bakhil. Baik, bermaksud jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala, menyangka kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya bahkan kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kan tuan-tuan sekalian, kalau kita keluar zakat kan kurang daripada akaun kita, akaun peribadi kita, bank tu. Itu yang kadang-kadang orang mengatakan, aku kerja susah-susah dah dapat duit, simpan setahun, kena pula keluar zakat, orang lain dapat. Itu bakhil namanya tu. Itu bakhil. Tuan-tuan sekalian, kalau dalam akaun kita dah cukup nisabnya, nombor itu masih atas nama tuan-tuan, tetapi hakikatnya dalam rangkuman harta itu ada orang lain punya. Ada orang lain punya. Tuan-tuan sedar tak sedar, tuan-tuan bayar zakat ke majlis agama, sebab kita tak track betul-betul berapa ramai para asatizah anak tuan-tuan menjadi ustaz, menjadi ulama, menjadi pensyarah ke universiti, asbab hasil daripada zakat tuan-tuan yang tuan-tuan bayar. Ingat tak ada pahala ke tuan-tuan? Ada pahala. Sebab itu di negeri Perak kita, saya ambil inisiatif dulu, himpun, panggil balik semua anak-anak Perak yang berselerak kat Malaysia ni, yang jadi pensyarah universiti sebagainya, panggil, kita berkumpul negeri Perak, kita tubuhkan, dipanggil Hay'ah Ulama Perak. Yang tergasa fatwa tak ramai, ada lebih kurang 10, 11, 12 orang. Itu kuota dia. Sedangkan anak Perak yang dapat zakat, yang dah jadi ulama ramai. Nak masukkan jadi jatuhkan fatwa tak muat, sikit. Kita tubuhkan jatuhkan kuasa lain untuk kita nak ambil manfaat. Akhirnya kita setuju menubuhkan Hay'ah Ulama Perak. Kita himpun semua anak-anak Perak, lebih-lebih lagi yang telah menikmati zakat di negeri Perak satu ketika dulu, tetapi berkhidmat bukan di negeri Perak. Saya kata dalam satu ucapan, tuan-tuan kena bayar balik zakat tuan-tuan kepada rakyat negeri Perak dengan cara tumpahkan ilmu di negeri Perak.
balik ke negeri Perak, buat program, kita bagi tauliah supaya zakat tu dipulangkan dalam bentuk bimbingan dakwah dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur. Kita cubalah hidupkan, nanti mufti baru datang, saya nak bagi tahu supaya kita rancakkan lagi untuk tahun ini, bagi peluang kepada anak-anak negeri Perak yang pernah dapat zakat. Kita sayangi tok nenek kita yang dah keluar zakat untuk membiayai kita, kita bayar balik dalam bentuk bimbingan dan sebagainya. Baik, jangan sangka kita bakhil dengan harta yang Allah bagi kepada kita tu baik untuk kita. Bal huwa syarrul lahum, bahkan sebenarnya dia tak bawa kebaikan pun. Allah teruskan tunjuk gambaran apa yang berlaku. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Inilah dikalungkan di lehernya. Kalau adat orang India, sama ada India Islam ke India bukan Islam, India Muslim ataupun tak, adat mereka itu tak ada salah. Selalu bila ada orang besar-besar datang kan, apa dibuat? Dikalungkan dengan dia punya bunga tu lah, bunga manggar, bukan manggar yang kita kahwin cacok tu, bunga tu lah. Itu tak ada salah, tuan-tuan sekalian, tak ada salah. Dikalungkan begitu. Saya tengok dekat video dekat negara India sendiri, kadang-kadang dikalungkan, dia kena buka balik bagi orang lain, sebab berdiri orang nak bagi kalung. Kalau tak bagi orang lain, tenggelam dia dengan dalam bunga tu. Itu ibaratnya lah, tuan-tuan sekalian. Dia akhirat besok, harta-harta yang dibakhilkan untuk disedekahkan ataupun dizakatkan akan dikalungkan. Itu satu bentuk. Nanti di bawah ini ada bentuk yang lain pula, bagaimana ia dicairkan, kemudian dicairkan dan juga nanti akan diletakkan di dahi, di belakang. Dan dalam kitab ini juga diceritakan tentang mengapa dicairkan kemudian ditekapkan dekat dahi dia, dekat belakang dia, ada nanti diceritakan. Jadi tuan-tuan sekalian, sekali lagi kita shortkan, kita tengok harta-harta kita tu dah keluar zakat ke belum. Pengalaman satu masjid di negeri Perak ini, saya mengajar tentang zakat jugalah. Cerita macam ni tuan-tuan sekalian, tapi tak tahu kitab apa, tak ingat. Pada hari Sabtu saya cerita, pada hari Isnin dia datang pejabat. Alhamdulillah, agak veteran juga orangnya, bukan tua, agak veteran. Naik pejabat, tak ada appointment pun. Saya ni jenis dia pejabat, kalau ada tak payah appointment, tak apa pun, datang je lah. Tapi perlu appointment juga, kadang-kadang takut datang-datang tak ada, sian. Ada daripada Felda perlu pula datang, naik motosikal je. Tiba-tiba tak ada, ya Allah pakcik lain kali beritahu, kita boleh tunggu. Kalau nasib adalah. Dia datang pejabat, Ustaz, saya ni jemaah masjid sekian. Hari Sabtu lepas Ustaz ngajar di masjid kami bab zakat. Jadi dia kata renung bila balik tu gementar saya Ustaz, sebab ada harta saya dalam akaun bank saya tu saya tak pernah keluar zakat. Jadi hari ni saya nak bayar zakat Ustaz. Kebetulan saya juga dilantik oleh majlis sebagai amil profesional. Amil profesional ni maksudnya ialah boleh ambil zakat selain daripada zakat fitrah. Sebab kawan-kawan kadang-kadang malas nak datang kompleks Islam tu, payah parking. Jadi dia masuk, dia beritahu, Syekh, anda masuk kat akaun enta dulu, nanti enta bayarkanlah kepada majlis, kita keluarlah resit zakat. Tuan-tuan, ada juga kes amil zakat kita lambat bagi duit pada majlis walaupun duit dah dikutip. Ramai juga tu masuk dalam audit tuan-tuan.
Dalam audit, Ipoh saja ambil sampel ramai yang kutip duit zakat, bukan tak serah pada majlis, tapi disimpan dulu. Tak tahu lah gamaknya sempat lah kot berbunga, berdaun sebagainya. Tak boleh, tak boleh. Dan ada satu ejen zakat yang larikan 9 juta. Ini bukan rahsia dah. Tuan-tuan tengok, baca dalam surat khabar. Lama dah benda ni. Dan sedang disiasat forensik. Forensik ni bukan mati kena bunuh saja, tuan-tuan sekalian. Akaun apa semua sedang disiasat. Dia datang, dia kata, Ustaz, saya nak bayar zakat, qada zakat. Dia siap bawa cek. Alhamdulillah, kita pun baca doa sebagainya, insya-Allah. Sesuatu yang lebih baik akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebihnya orang Melayu. Zakat tidak perlu akad sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Niat saja sudah cukup. Di negara-negara Arab, masuk masjid ada kotak besar, kotak zakat. Siapa-siapa nak bayar zakat, masukkan duit, niat, selesai. Tapi di negeri kita, ulama dulu-dulu mengajar kepada kita, hatta zakat fitrah pun ada akadnya. Buka meja ada akad. Mengapa, tuan-tuan sekalian? Ada doanya. Maknanya amin akan doa. Majlis yang mulia menunaikan kefarduan, itu majlis yang mulia. Malaikat pakat berkumpul belaka, kita doa, tuan-tuan sekalian. Itu lebihnya orang Melayu, teratur dengan adat yang tidak menyalahi syarak. Yang sesetengah orang kata, zaman Nabi mana ada akad-akad macam ni. Hello brother. Ulama dulu-dulu dia menghimpun sesuatu yang baik untuk masyarakat. Dan benda itu tak salah pun. Doa bila-bila masa pun boleh kan, tuan-tuan? Tuan-tuan, setengah orang nak main bola dekat padang lintau ni, baca doa dulu. Nak main bola, baca doa. Takkanlah nak bayar zakat tak boleh baca doa. Cannot brain lah. Tak boleh nak fikir benda ni. Kita nak naik motor pun nak baca doa kan. Mengapa nak bayar zakat tak boleh baca doa? Jadi tuan-tuan janganlah bakhil. Jangan bakhil. Alhamdulillah masjid tuan-tuan ni tiap-tiap subuh lalu ni kotak derma, lut sinar pula tu. Tak kiralah duit tu ada merah, ada biru pun ada. Biru tu banyak, tapi kalau biru yang besar sikit tak ada. Dan biru yang kecil. Tak apalah tuan-tuan sekalian. Kalau ada 365 hari tuan-tuan sembahyang subuh, kemudian tiap-tiap pagi, tiap-tiap subuh bawa RM1, sudah 365 ringgit. Dalam surah Al-Baqarah RM1 sampai diganda sampai 700. 365 kali 700, tuan-tuan kalkulit sendirilah berapa. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Sikit-sikit lama-lama banyak. Baik, jangan bakhil. Baik, itu zakat fitrah kita harganya RM7, RM10 kan, tuan-tuan. Lebih murah daripada sekotak rokok 20 batang. Nanti tak? Saya tak tahu, saya tahu rokok, tuan-tuan sekalian. Tapi dia lebih murah daripada kita beli rokok. Betul tak? Sebab apa? Bukan sebab nilai itu sangat. Sebabnya adalah kita melatih hati kita supaya jangan sayang sangat dengan duit yang ada. Yang wajib zakat saja. Wakaf itu tak wajib sebenarnya. Tapi ada orang yang rega zakat fitrahnya RM7, tapi dia boleh wakaf sampai RM7,000, RM70,000, walaupun benda itu tak wajib. Sebab apa? Zakat sudah melatih dia untuk tidak sayang kepada harta. Boleh tuan-tuan sekalian? InsyaAllah. Sebab itu masjid kita makmur, ramai orang infak, wakaf sebagainya. Cuma jawatankuasa masjid lah kena betul-betul memegang amanah setiap sen yang diamanahkan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi,
dalam surah Fussilat ayat 6 dan 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah fasammahumul musyrikin. Kecelakaan besar, fawailun wa wailun lil musyrikin, dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang musyrik. Menariknya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menafsirkan musyrikin itu ialah alladzina la yu'tuna zakah, orang-orang yang tidak mahu menunaikan zakat. Sebab itu Imam Az-Zahabi, pengarang hadis ini, kitab ini, mengatakan peliknya ayat ini ialah fasammahumul musyrikin, Allah menamakan orang yang tidak mengeluarkan zakat itu sebagai penafsiran kepada ayat sebelumnya, iaitu musyrikin. Itu satu bentuk menyentaplah tuan-tuan sekalian. Maksudnya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, Allah namakan dalam surah Fussilat ini sebagai musyrikin. Wa'iyadzubillah min zalim. Ayat yang terakhir kita berhenti, surah At-Taubah. Ini salah satu bentuk, salah satu lagi bentuk bagaimana balasan bagi mereka yang tak nak keluarkan zakat. Tuan-tuan, sampai kita dengar ni, kita renung baliklah kata-kata kita ni, tuan-tuan sekalian. Renung balik. Ada lagi tak cicau-cicau yang masih belum keluar zakat? Kaum ibu emeh banyak. Emeh banyak. Terima kasihlah kepada suami-suami yang telah memberikan emas yang banyak kepada isteri-isteri. Alhamdulillah. Cuma kalau barang kemas yang dipakai tak wajib keluar zakat. Yang dipakai cincin, kalung ni, apa? Rantai. Cincin, anting-anting, cucuk hidung. Ada cucuk hidung. Orang kita tak pakai cucuk hidung. Kalau ia dipakai tak wajib keluar zakat, kecuali yang dipakai cabut itu kalau di negeri Perak campur-campur semua setengah kilo, 500 gram. Walaupun Ustaz saya pakai, tapi pakai sekali setahun, walaupun sekali setahun himpun balik melebihi 500 gram dan ke atas, walaupun zakat, walaupun dia barang perhiasan yang kita pakai, wajib keluar zakat kalau 500 gram ke atas yang di barang kemas yang pakai tu. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan beli emas wafer, gold bar, makin lama makin naik tuan-tuan sekalian. Semalam pun dah 600 lebih. Dekat 500 lebih, dekat 600, 1 gram. 1 gram. Dijangka nanti, dijangka sampai RM700, RM800 1 gram. Dulu kita beli 1 gram 200 lebih, 100 lebih. Sekarang dah. Tuan-tuan, bagi mereka yang tak nak pakai duit sampai 2 tahun ke atas, elok beli emas. Pun begitu hati-hati. Beli emas pun ramai yang tertipu. Satu, tidak patuh syariah. Itu kita cerita kemudian. Yang penting kalau tuan-tuan simpan gold bar yang 4 segi tu ke, atau tipe yang bulat-bulat tu ke, kalau tuan-tuan simpan setahun, beratnya 85 gram. Sebab ada tuan-tuan simpan di rumah ke, letak dekat bank ke, 85 gram itu nisab dia. Wajib keluarkan zakat 2.5%. Tak mesti kikih daripada meh tu, boleh pakai duit lain. Tak payah gigih-gigih meh tu.
daripada duit lain pun boleh nilai dia. Kita tengok hadis Quran terakhir ni teruskan dalam ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi dia tidak menafkahkannya di jalan Allah, zakat itu, maka beritahulah kepada mereka. Ini terjemahan beritahulah, tapi kalau kita tengok Al-Quran, fabashshirhum, beza fabashshirhum dengan beritahu. Fabashshirhum adalah berilah khabar gembira kepada mereka. Kerana lazimnya orang yang mempunyai emas dia gembira. Jatuh merudum ekonomi apa pun kat dunia luar ni, barang siapa pegang emas, dia tak jatuh dia punya nilai. Tak pernah jatuh. Jatuh sikit-sikit lah, tapi tak pernah merudum. Itu lazimnya mereka yang menyimpan emas, dia rasa seronok. Tapi ingat, kalau menyimpan emas dia rasa seronok tapi tak keluar zakat, Allah kata fabashshirhum, berilah khabar gembira kepada mereka. Apa khabar itu? Bi'adzabin alim, dengan seksa yang pedih. Itu sindiran paling tajam, paling deep daripada Allah. Bagaimana ia berlaku pada hari itu? Yauma yuhma 'alaiha, pada hari itu dipanaskan nanti emas dan perak itu dalam neraka Jahannam. Lalu diterjemahkan di sini distrekakan. Distrekakan maksudnya dilepehkan. Emas dan perak itu dibakar, dia menjadi cecair, dilepehkan, dan lepi itu akan distrekakan. Tuan-tuan pernah mendulang emas? Di Kelantan sudah di undang-undang baru, maknanya rakyat boleh mendulang emas. Kita nampak dalam video tu yang dapat emas, tapi dia tak tahu dah dia berendam berapa jam dalam itu tak tunjuk. Yang tunjuk yang dapat emas berapa gram. Bukan senang, tuan-tuan sekalian, bukan senang. Baik. Pada hari itu dipanaskan sampai cair dan distrekakan pada 3 keadaan, 3 tempat. Pertama, dahi. Ini dahi. Kedua, perut. Tuan-tuan tahu kan perut kita? Kemudian di belakang. 3. Dahi, perut dan belakang. Mengapa? Ini nanti akan diterang di belakang, di huraian di belakang. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, tak nak keluar zakat. Maka rasakanlah sekarang akibat daripada apa yang kamu simpan. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. Ini 3 ayat Quran ini cukup dah, memada dah tuan-tuan sekalian, nak memberikan gambaran ngeri tragisnya kalau kita tidak mengeluarkan zakat, apa yang bakal dihadapi selepas kita mati nanti. Rasa seronok kata banyak kat dunia ni, rupanya sampai di dunia ini sahaja keseronokan kita, di akhirat menghadapi azab Allah yang maha pedih. Jadi tuan-tuan sekalian, keluarkanlah zakat. Dan nak mudah, kita jadikan Ramadan sebagai tarikh haul kita. Tuan-tuan, tarikh haul kita ambil Ramadan. Jangan ambil bulan
Disember. Ramai jadikan haulnya bulan Disember, tuan-tuan sekalian. Ni nak 31 Disember baru ni, menderu-deru nak bayar. Sebab apa? Boleh tolak income tax. Kalau bulan kita ambil bulan Masihi, kita kena bayar 2.5% lebih sikit. Sebab tahun dalam bulan Islam tak sampai 365 hari, dia ada 354 hari. Setahun tu, haul tu hanya 354 hari bulan hijrah. Sebab bulan hijrah kita tak ada 31, 29 atau 30, 29 atau 30, 354 hari. Jadi sebaiknya jadikan haul bulan Ramadan, cukup 354 hari, dan ambil barakah bulan Ramadan tu. Berganda-ganda lah. Dan doa lepas itu, ambil baca doa pula, doa dalam bulan Ramadan pula tu. Oh subhanallah. Dalam berapa? Dalam 40 hari lebih lagi kita sampai bulan Ramadan. Tuan-tuan, insya-Allah bulan depan Februari, kalau tidak ke mana-mana, kita sambung pula hadis Nabi SAW. Gambaran-gambaran dalam hadis Nabi, mereka yang tak keluarkan zakat ternakan jadi macam mana. Sebenarnya lah hadis yang agak panjang, hadis sahih. Tuan-tuan, saya rasa setakat ini dulu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat, tuan-tuan sekalian. Hujungnya, tanyalah diri masing-masing. Sebab reta kita, ya kita punya, orang lain tak tahu. Kita sendiri yang taksirkan sendiri dan kira sendiri. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala a'lam. Saya hasil sawit filda tak mesti tunggu nak difaraidkan baru nak keluarkan zakat. Dia wajib dikeluarkan zakat pada tiap-tiap kali pengeluaran. Zakat perolehan dipanggil. Tapi kalau sampai peringkat ada kematian dan kita tahu si mati belum lagi mengeluarkan zakat, maka wajib didahulukan zakat sebelum diagih-agihkan faraid. Harta si mati sebelum diagihkan kepada faraid, pertama selesaikan dulu pengurusan mayatnya. Kalau tak ada duit, pakailah duit tu. Kemudian hutang-hutangnya dengan Allah, dia tak keluar zakat lagi ke? Ataupun ketika hidup dulu dia sudah cukup istita'ah, kemampuan nak menunaikan fardu haji, duit ada, badan pun sihat, tapi tak sampai lagi dia punya giliran tabung haji, ataupun BMI-nya tak lepas syarat-syarat baru ni banyak pula, tuan-tuan sekalian, kecil manis, darah tinggi, segala macam. Tuan-tuan, dulu-dulu pasal apa tak nak pergi? Dah syarat macam ni barulah menyelesai itu. Salah siapa? Salah sendirilah, tuan-tuan sekalian. Minta maaf, tuan-tuan. Itu hak-hak Allah. Kemudian hutang-hutang yang ada pada manusia ni kita selesaikan dulu. Kemudian kalau dia ada wasiat-wasiat tertentu, lepas itu wasiat pun tak banyak, maksimum hanya 1/3 daripada keseluruhan harta. Lepas itu barulah faraidkan. Allah. Ya. Harta tu harta siapa? Oh, dah tukar nama. Felda ada. Jadi itu sebagai pendapatan. Gini saja, mudah saja. Tuan-tuan, walaupun kita ada pendapatan, ada perolehan, dalam pengiraan zakat pendapatan, dia ada juga deduction dia. Tolong untuk diri kita, kalau kita nanggung mak kita, macam income tax juga, dia ada dia punya formula dia.
secara detail, pergilah ke pejabat majlis agama yang berdekatan. Itu mudah. Dia akan kira sama ada kita ni keluarkan zakat berapa dan sebagainya. Kami di pejabat awam memang dah ada form tertentu dah untuk tolak untuk diri kita sendiri, untuk ubat ke sebagainya, sehingga hujung sekali barulah kita nak keluar zakat berapa, potong gaji berapa sebulan dan sebagainya. Jadi kalau nak detail ke pejabat majlis agama Islam lah, insya-Allah. Terima kasih. Itu bau sawit tu. Ada banyak lagi tu, REE ke mana tahulah, mana tahulah kan. Wallahu a'lam. Ya, sila. Ya, ini soalan yang biasa ditanya. Boleh tak Ustaz kita agih zakat sendiri tanpa ke majlis? Boleh tak kita agih zakat sendiri tanpa bayar ke majlis? Hukumnya bergantung kepada ilmu kita sendiri. Sebab pembahagian zakat itu ayat 60. Dia pembahagian zakat dia tak boleh pada siapa-siapa, dia hanya untuk 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara, sehingga akhir ayat berkenaan. Ada 8 asnaf. Kalau kita ada ilmu tentang 8 asnaf ni, kita boleh agih zakat kita sendiri. Tapi kalau kita tidak ada ilmu tentang 8 asnaf ini, boleh agih zakat sendiri, tapi takut tak kena pada sasaran. Tak kena pada sasaran. Sebab itu bila orang bertanya kepada saya kata, ada tak ilmu mengenai asnaf yang 8? Siapa yang asnaf yang 8 itu, siapa dia? Kalau dia tak boleh nak jawab, maksud dia tak ada ilmu untuk itu. Bila tak ada ilmu untuk itu, takut nanti dia bayar zakat tak kena sasaran, dia rasa dah bayar zakat tapi sebenarnya dia tak bayar lagi. Saya tanya, ada tak ilmu tentang asnaf yang 8? Dia kata tak ada. Kalau tak ada, begini saja, bayar kepada majlis dan maklumkan kepada majlis hujung kampung sana ada orang miskin. Boleh tak dia ini diberikan zakat oleh majlis? Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok nak bagi zakat kat dia seorang kan, kita bagi zakat, kadang-kadang kita bagi setahun sekali sahaja yang kita nak keluarkan zakat pada waktu itu. Tapi kalau tuan-tuan maklumkan kepada majlis, majlis akan bagi bukan setahun sekali, bahkan kadang-kadang anak-anak dia dibiaya sekolah sampai sekolah menengah, tiap-tiap bulan. Itu lebihnya tuan-tuan sekalian. Jadi kalau tuan-tuan ada ilmu asnaf yang 8 itu, silakan. Tapi kalau tidak ada ilmu, hati-hatilah. Takut nanti kita terperasan keluarkan zakat tapi tak kena sasaran dia. Sebab kaedah mengira fakir miskin ini, dia ada kaedah dia panggil haddul kifayah. Haddul kifayah ni maksudnya dia duduk mana. Beza orang miskin Bangan Datuk dengan miskin Ipoh, beza. Kemudian ada tak dia tanggung anak OKU, macam-macam lah. Dipanggil, ditolak itu, tolak ini, sebagainya. Hujung sekali berapa yang tinggal, maka disitulah dia dilayakkan untuk dikira sebagai fakir, miskin dan sebagainya. Dipanggil haddul kifayah. Sebab tak serupa kos hidup satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu makna kata kalau kita tengok adik-beradik kita ataupun anak miskin betul, bagi saya boleh bahagi sebahagian. Dan bagi saya kalau terbaiklah kalau tuan-tuan duit banyak, nak bagi adik-beradik kita yang susah, jangan pakai zakat tu. Kita habis itu kita lah. Itu yang terbaik. Jangan pakai zakat.
Zakat itu kita bagi pada majlis sebab kita pun tak tahu asnaf. Once kita bagi pada majlis, selesai kita punya tanggungjawab. Tanggungjawab itu kita pindah kepada majlis. Majlis lah yang punya urusan. Betul tak betul, dia mau tanggung. Kita selesai. Ni adik kita yang susah, abang kita yang susah, jangan pakai zakat, pakai duit kita sendiri. Itu lebih baik, tuan-tuan sekalian. Itu lebih baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alna ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.